Hari ni kami nak ajak you guys explore Cafe by 7-Eleven yang besar dan baru dibuka di Perkeso Ipoh. Dekat sini setakat beli barang je. Jom kita tengok apa yang best. Jom, let's go. First time datang sini surprisingly luas dan selesa juga. Boleh chill, minum kopi ataupun lepak dengan kawan-kawan dekat sini. Yang lagi special, outlet ni juga menyediakan peluang pekerjaan kepada individu yang telah menamatkan proses rehabilitasi Perkeso Untuk membantu mereka kembali ke alam pekerjaan. Yang makanan pun banyak. Ada curry puff, fried chicken, onigiri dan sandwich. Kalau nak heavy ada nasi goreng dengan pasta. Ikut tahap laparan korang. Yang ni memang kena ambil lah. Curry puff buy 3 free 1. Buy 3 free 1. Boleh tak kita share-share? Nak? Untuk coffee lover, kat sini banyak pilihan. Macam ni, Americano RM2.9 je. RM2.9 je untuk coffee break. Memang berbaloi. Lepas tu, tambah soft serve RM1.9. Memang ngam dengan cuaca Ipoh yang panas-panas ni. Yang 7-7 boleh dengan hot americano dengan tea putih. Oh, okey. Kalau korang dekat Ipoh ni, boleh datang ke Cafe by 7-Eleven dekat Perkeso ni. Kalau jauh, no worries. Just cari je Cafe by 7-Eleven berdekatan dengan korang. Sita Perak ni. Dan apa lagi? Jom try.